Dari segi perspektif ekonomi, kita melihat kita boleh menganggap Aidilfitri ini sebagai seasonal economic engine yang menggerakkan banyak sektor. Ya. Bukan sahaja kalau kita sebagai contoh yang diwar-warkan tadi, bagaimana sektor runcit telah menyumbang dari segi 17% kepada KDNK Malaysia. Dan semasa musim perayaan, terutamanya Aidilfitri, ia memberi lonjakan yang besar, hampir 15 ke 25% dari segi jualan. Jadi ini menunjukkan bagaimana ekonomi sangat bergerak, momentum dia sangat begitu jitu waktu musim perayaan, termasuk juga sepanjang bulan Ramadan. Namun demikian, ia turut merentas pelbagai sektor yang lain. Sebagai contohnya pengangkutan, logistik, termasuk juga dari segi pakaian, dari segi makanan dan minuman, termasuk juga catering dan dekor raya, rakan-rakan kita yang buat contohnya hamper, korporat dan sebagainya. Jadi limpahan dan momentum Aidilfitri dan juga sepanjang bulan Ramadan ini sangat begitu sangat signifikan dari segi limpahan ekonomi.